Sampai kena pakai vest, orang nampak. Saya jadi netizen ni bukan saya. Yelah, betul lah. Saya harap saya tidak lah nanti ya. Betul. Memang benda tu ada terlintas, tapi bagi saya tidaklah sampai terlalu memalukan. Kita bukan suruh buat aksi yang tak senonoh pun kan. Cerita, buang stigma, kita sembang sampai bersih sama-sama. Dari tong sampah ke kisah hidup, ini suara rakyat. Jangan skip, jangan tutup. Sembang sampai bersih, bersih hari ini, lestari esok. Jom sembang. Okey, pertama kalinya saya sangat teruja sebab bila cakap tentang podcast, banyak podcast yang saya dah buat. Ini antara podcast pertama yang babitkan satu tanggungjawab untuk diberitahu kepada masyarakat. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Sembang Sampai Bersih. Satu inisiatif daripada SW Corp untuk beritahu kepada anda lah ya. Sebab dalam kita bersembang, bercakap, berbual dan juga berkongsi dekat mana-mana OCR ataupun podcast ni, dia mestilah ada satu tujuannya. Jadi kita nak sembang supaya anda semua rasa bersih saja. Itu antara peranan SW Corp ini. Dan anda boleh saksikan kami sepanjang siaran podcast ini. Ada beberapa episod yang kami akan bawakan. Dan di episod pertama ni kita nak kongsikan berkenaan dengan buang sampah pun kena denda. Special Perintah Khidmat Masyarakat. Okey, saya Hanif Miswan. Jadi bukan saya lah orang yang bertanggungjawab untuk bercakap berkenaan perkara ini. Sebab tu, dalam Sembang Sampai Bersih ni dibawakan oleh SW Corp, kita ada co-host. Co-host saya ni juga merupakan anak saya. Sangat menarik sebab namanya adalah Nur Syafiq Muhammad Hanif. Sila kenalkan diri Syafiq. Okay, so terima kasih Hanif Miswan. Yep. So kita boleh start macam dia Hanif Miswan, saya Syafiq Hanif. Okay, so Syafiq Hanif Miswan. Okay. So Assalamualaikum, selamat pagi semua. So kita pada pagi ini bersama dengan podcast yang first kali kita buat berkenaan dengan kebersihan. Jarang sangat orang cerita pasal sampah. Okay. Kan? Kalau borak dengan Geli pasal pramugari. So kita akan fokus pasal sampah. Oh, jadi saya tahulah kat mana yang awak selalu tengok tu so saya hebat ni daripada mana lah kan. Pramugari punya cerita so, lah. Sedikit banyak saya akan bantulah untuk kita cerahkan lagi berkenaan dengan inisiatif kerajaan. Okay. Berkenaan dengan perintah masyarakat ni lah nanti. Yang kita ada 2 panel yang akan kupas lebih lanjut. Okay, sebelum saya nak ke panel ni lah, kita simpan dulu panel kita. Saya nak kenal awak dulu Syafiq. Okay, so awak dengan SW Corp? lama dah 10 tahun. Bahagian mana? Bahagian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan jadi awak diberi tanggungjawab untuk bersama dengan saya ni untuk bagi tahu daripada side SW Corp jugalah. Betul. Okey. Mungkin soalan pertama yang paling glamour lah orang nak tanya ni. Sebab awak suka pramugari tadi SW Corp ni apa sebenarnya, dan apa peranan SW Corp? Okey, so SW Corp ni adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Alright. So kita memfokuskan berkenaan dengan sisa pepejal isi rumah. So kita ada penguatkuasaan, kita ada kawal selia, kita ada konsesi. So semua berkaitan dengan sisa-sisa pepejal di bawah Akta 672, kita take over. So tu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan SW Corp lah. Ataupun kita kenali juga sebagai Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal. Okey. So sikit banyak lah kan. Dan pembersihan awam, jangan lupa. Okey, cantik ada suara-suara yang dah sambung tadi tu. Ya, so tak sabar Ini tu. bukan barang-barang keras ke tidak? Kita bawa yang terbaik. Okey. Kejap lagi sebab kita nak kongsikan kepada anda ni berkaitan dengan buang sampah pun kena denda. Ada satu Perintah Khidmat Masyarakat akan diperkenalkan bermula daripada 1 Januari 2026. Ini satu inisiatif daripada kerajaan juga yang memastikan bahawa Malaysia ini patut menjadi sebuah negara yang bersih. Sebab kalau kita melihat kepada inisiatif tahun 2026, Tahun Melawat Malaysia, saya percaya ramai sekali pelancong yang akan datang, dan takkan pelancong datang nak tengok sampah, dan takkan pelancong datang nak buang sampah. Kita ni Syafiq pergi luar negara pun, kalau kita buang sampah kita kena denda kan? Ya. Kalau kita mengokok mata-kata kita kena denda kan? Semestinya. Jadi pesanan khidmat masyarakat, jangan mengokok. Itu je lebih penting. Okay. Kita nak bersama dengan 2 tetamu hebat macam Syafiq cakap tadi ni. Sebab mereka lah orang yang layak dan bertanggungjawab untuk bercerita berkenaan dengan kalau anda buang sampah boleh kena denda, apa dendanya, macam mana caranya, dan apa penguatkuasaan yang akan dilakukan. Syafiq, perkenalkan Syafiq. Siapa mereka berdua ni? Okay, so kita bawa khas daripada bahagian penguatkuasaan dan kawal selia, iaitu Tuan Nisharuddin. Okay. Dan seterusnya daripada kita punya undang-undang, iaitu Puan Adora. Okay. Ataupun Cik Syarudin adalah pengarahnya. Puan Siti Adora binti Rahtimin adalah penolong pegawai undang-undang. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah. Betul semua apa yang Syafiq cakap tadi? Betul. Alhamdulillah. Walaupun macam tergelincir sikit, betul. Sebab saya orang luar, saya kena bertanya lah. Okey. Sebelum kita nak pergi kepada denda dan juga penguatkuasaan berkenaan dengan khidmat masyarakat nanti ni semua, mungkin Cik Syarudin yang pertamanya, buang sampah ni. Ada definisi orang buang sampah ni, buang sampah merata-rata lah, buang sampah yang mungkin kat tempat yang tak betul lah, apa semualah. Cik Syarudin sendiri biasa buang sampah ke tidak? Dan ada tak pernah menyesal buang sampah ke, apa-apa sampah yang ada ke? Okey, terima kasih Cik
Okey, ada beberapa perkara lah untuk buang sampah ni. Kalau general ni memang sampah itu perlu diletak di tempat yang betul. Itulah, dan tempat yang betul adalah di dalam tong sampah lah, ataupun tempat bukan yang di merata-rata. Yang pertama, kalau tanya saya, kalau apa benda yang sampah yang pernah saya buang, saya rasa menyesal buang sampah tu. Buang masa lah. Sampah betul lah. Sampah betul. Sebab isu dia masa ni tak boleh recycle. Kalau sampah tu boleh recycle. So sampah tak boleh recycle. So itu satu penyesalan yang sangat besar lah kalau kita buang masa ni. So tak boleh dipatah balik benda-benda tersebut lah. Kalau Puan, ada sampah yang menyesal ke dibuang ke? Kalau macam Cik Syarudin, dia buang masa kan. Saya buang kenangan lalu bersama kekasih lama. Astaghfirullahalazim. Orang kata rindu boleh, kembali jangan. Dalam tu Dora, dalam Oh, lain macam lah pasal sampah Tapi tu orang memang berdalam. Mungkin kerana banyak tengok podcast-podcast pramugara. Itu diulang itu syaf je. Okey, apa yang perlu kita tahu berkenaan dengan buang sampah ni, dan akan dikenakan undang-undang, boleh dikenakan denda, sebab kebanyakan komennya bagi orang Malaysia ni lah, Puan Adora, puntung rokok lah dibuang, sampah yang kecil-kecil lah. Kadang-kadang kita rasa macam ada satu tabiat ni lah. Saya kenal seorang manusia ni, dalam kereta dia bersih je, rupanya sampah tu dibuang sambil memandu. Disalahkan angin lah pula dan sebagainya. Apa penerangan yang pertama boleh kita cakap ni, Puan? Satu, sebenarnya kadang-kadang kita anggap buang sampah kecil-kecil itu, kita rasa benda tu remeh. Tapi sebenarnya dalam kita tak sedar, dia memberi impact kepada negara kita. Pandangan masyarakat, pandangan komuniti. Lagi dalam zaman sekarang ni, benda cepat tersebar. So kita sekarang ni kat sini, kita nak mendidik masyarakat sebenarnya. Bila masyarakat ni dah boleh jaga walaupun sampah kecil, dia menunjukkan disiplin kita sebenarnya. Kat situ disiplin kita. Kecil pun kita boleh jaga, apatah lagi yang besar kan. So itu sebenarnya satu langkah permulaan yang baik untuk kita mendidik masyarakat dengan niat supaya dapat mencapai Malaysia yang bersih, indah dan sejahtera. Kalau sekarang pun kita dah ada peruntukan akta, tapi untuk tahun 2026 kita perkenalkan yang baru, kita fokus kepada perintah khidmat masyarakat. Alright, okey. Syafiq, ada nak tanya, kata tadi banyak berkobar-kobar tanya Cik Syarudin. Biarkan Hanif tanya dulu. Okay. Saya akan selip, saya akan awak masuk nanti awak masuk je. Okay. Kita nak dengar juga betul ke diorang punya jawapan ni. Pantau dulu. Memantau mentang-mentang lah dia jurutera ya. Okey, Syarudin, mungkin sebab saya nak sambut apa yang Puan Adora cakap tadi, dah ada akta dan juga penguatkuasaan sedia ada. Apa yang sedia ada tu yang sekarang ni terlebih dahulu? Okey, untuk makluman Cik Hanif dan semua lah. Dan untuk makluman pengumbalan untuk akta pindaan akta 72 ini adalah berkaitan dengan pembuangan sampah kecil. Yang sedia ini kita ada di bawah Seksyen 71. Di mana akta itu adalah untuk kesalahan membuang sampah di lokasi yang tidak dibenarkan. Kalau nak senang faham adalah sampah haram lah. Sampah haram. Ada sampah haram. Dia bukan pendatang je haram. Dia haram, dia sampah menjadi haram lah. Dia cuma sampah haram ni sepatutnya kalau contoh, saya bagi contoh analogi je lah. Kalau contoh sampah-sampah yang dibuat, contoh sisa renovation yang dibuat di rumah orang dan sebagainya. Sampah ini, sisa ini sepatutnya dihantar ke tempat pelupusan. Tapi apabila sampah itu tidak diletakkan di tempat sepatutnya, iaitu tempat perusahaan, diletak di tempat yang tidak dibenarkan, itu satu kesalahan di bawah akta kita 672 lah. So benda untuk yang sampah besar ni kita dah cater, dah ada dalam 672. Tapi sebelum tu Cik Hanif, saya nak tambah sikit. Untuk akta 672 ini hanya dikuatkuasakan di 7 buah negeri saja sebenarnya. 7 buah negeri? Yes. Sebab kita masih ada beberapa negeri masih belum menerima akta 672 ni sendirilah. Dan negeri yang menerima yang sekarang, sedia ada ni adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Loya Persatuan, Pahang, Kedah dan juga Perlis. So negeri lain masih lagi belum menerima kita lah. So dalam tempoh 17 tahun ni kita hanya menguatkuasakan peruntukan akta 72 ni di 7 negeri ni saja. So sedia ada ni memang dah cantik lah. Dia dah buat, dah cater dengan apa-apa keperluan yang diperlukan oleh pemegang lesen. Contoh, orang-orang yang melaksanakan kerja-kerja kutipan sisa pejal dan pemeriksaan awam ni perlu mengambil lesen kita. Sebab apa dia perlu dilesenkan? Sebab senang untuk pemberitahuan kita. Dan apabila pindaan akta 672 ni dibuat di bawah Seksyen 77A, 77B dan 77C. So ini adalah di bawah untuk pembuangan sampah kecil, dan di mana akta ini, pindaan ini membolehkan apabila satu kesalahan itu dibuat. Contoh, saya buang puntung rokok dan kita dah beri bersalah, dan di bawah Seksyen 77B yang untuk pindaan ni kita boleh menambah hukuman tu kepada khidmat masyarakat itu sendiri lah.
proses itu adalah keputusan adalah pada mahkamah. Mahkamah akan putuskan. Dia tempoh dia dalam tempoh 12 jam. Dalam tempoh 6 bulan. Dia tak boleh lebih dari itu. Dan tempoh 6 bulan kesalahan itu dilakukan. Ya, betul. So proses ini adalah kita macam saya setuju cakap Puan Dora tadi lah. So dia sekarang ni dalam proses kita ni, kalau kita tengok lah budaya, habit orang kita ni Cik Hanif kan. Kalau tengok dia tak pergi jauh-jauh lah, pergi event je cukup. Tapi mencari kebangsaan, hari apa tahun baru ni, kita dah New Year ni. So benda ni akan tengok yang worst dan paling worst sekali, besoknya berita akan tengok sampah bertaburan dan sebagainya kan. Pasar malam pun sama. Pasar malam. Dia saya cakap lah tempat-tempat ni dia tak ada tanggungjawab itu, dia tak letakkan pada dia tahu akan ada orang yang bersihkan. Itu mentaliti orang kita. Tapi sebenarnya sepatutnya benda itu dah lahir daripada dia yang kena, sampah tu di-generate oleh ataupun dibuat oleh mereka sendiri. So benda tu yang kita nak biar apabila kita buat satu benda yang pindaan akta baru ini yang kerajaan melaksanakan ini bukan semata-mata untuk kita menghukum. Dia kena faham tanggungjawab untuk menjaga kebersihan ini adalah untuk tanggungjawab kita bersama lah. Dia bukan isu dia kawan cakap apa kerajaan dan sebagainya, Slokop ni buat benda yang kita, no, it's not the main point dia. Dan kita laksanakannya adalah untuk memberikan satu kesedaran dan juga menjadi seorang rakyat yang bertanggungjawab lah. Betul. Itu je. Didikan tu lah ya. Didikan tu. Dan tapi Malaysia ni mengenali rakyat Malaysia dan juga mungkin kita sendiri pun perlu ada juga penguatkuasaan enforcement tersebut lah. Sebab itulah saya percaya ada denda dan juga perintah khidmat masyarakat ini. Okey. Saya difahamkan ianya dibawa sehingga ke pembentangan RUU, undang-undang. Ada pindaan, ada penguatkuasaan juga yang akan dilakukan nanti. Kenapa pentingnya untuk ada pindaan ini, Puan Dora? Sedap nama Dora ni tetapi itulah dia tak nak ingat kenangan yang lalu. Kita bina kenangan masa depan bersama. Kenapa pentingnya pindaan ini? Okey. Macam yang tadi Cik Din dah beritahu, sedia ada kita dah kata sampah haram. Ini kita guna layman punya bahasa lah. Betul. Kalau saya guna dalam akta nanti susah kita faham. So kita guna layman punya bahasa sampah haram. Yang itu kita dah ada. So sekarang ni yang kita nak buat yang baru ni kita tambah ni sebenarnya kita cover untuk littering. Tapi sebelum saya kupas yang itu, saya nak tambah sikit yang Cik Din tadi. Cik Din cakap yang sedia ada ni kita buat dekat tujuh buah negeri saja. Jadi orang akan tanya kenapa 7 negeri je? Apa jadi dengan lain-lain ni? Malaysia. Awak tahu ke saya punya saya dapat baca hati lagi. Saya dapat baca. Mana Selangor? Kenapa Selangor tak ada? Sebenarnya tadi tu saya nak terangkan tadi tu tapi macam tak apalah kejap kita terangkan. Kalau awak cuit-cuit lah. Kejap. Okay, so kenapa kita cover untuk 7 buah negeri sahaja buat masa ini, yang lain-lain tu belum lagi, sebab kita tengok pada Perlembagaan Persekutuan, isu kebersihan ni dia berada di bawah concurrent list, senarai bersama. Jadi dia punya tanggungjawab tu tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, dengan PBT. So that's why negeri-negeri ni dia ada pilihan untuk terima Akta 672 ataupun tidak. Jadi 7 negeri ni, 7 negeri yang kita dah sedia ada sekarang ni yang menerima. So itu sebablah lepas ni kalau orang tanya, sebab saya pun tengok juga dekat medsos kan, orang tanya kenapa kat sini je, kenapa kat sini, kenapa Selangor tak, kenapa Selangor tak. Dia orang macam meminta-minta tau. Orang minta kita beri, meminta-minta, menekan-nekan. Ataupun untuk pemahaman yang jelas, kita bagi contoh yang orang paling suka lah, cuti. Selangor cutinya Sabtu Ahad, Kelantan cutinya Jumaat Sabtu, kan negeri masing-masing lah. So silakan, yang itulah. So sekarang ni yang tadi kita dah kata kenapa kita perkenalkan yang baru, sebab kita nak tengok yang littering pula. Littering lah. Sebab kalau kita nak gunakan yang sedia ada Seksyen 71, denda minimum ada 10,000. Ya Tuhan. Ya, 10,000 denda minimum yang sampah haram tadi. Ya, betul. Minimum 10,000. 10,000. Maksimum 100,000. Cantik. Dan boleh juga dia penjara. Okey. Sehingga 5 tahun. Nak ke littering sampai 10,000. So takkanlah kalau kita nak buat contoh kan. Sampah ni kecil je. Takkanlah saya nak denda 10,000. Betul lah. So kita nak cover satu lagi orang kata ruang yang ada. So kalau kita buang yang kecil ni, kita pergi maksimum RM2,000 sahaja. Yang akan diputuskan oleh mahkamah, iaitu kuasa mahkamah lah. Saya tak boleh nak kata lah memang kena RM2,000, tak mungkin. Tak tahu kan mahkamah. So dan sebagai tambahan, mahkamah juga boleh kenakan perintah khidmat masyarakat sebagaimana yang beritahu tadi. Tapi mahkamah juga dia akan mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu pesalah tu. Contoh dia punya keadaan fizikal macam mana, mungkin dia tak sihat. Jangan, maksudnya betul, tidaklah begitu strict ya, maksudnya kalau yang datang tu mungkin tak berapa sihat, kita tak adalah nak bagi dia perintah sampai 12 jam. Pak Dora, dia boleh kenakan dua-dua ke ataupun salah satu je? Boleh, sebab dia ayat dalam ayat dalam akta adalah sebagai tambahan.
So atas pertimbangan mahkamah kita akan cadangkan, pegawai pendakwa akan cadangkan atas pertimbangan mahkamah dia tengoklah. Mahkamah nak bagi ke tak. Okey, jom kita nak menakut-nakutkan. Bukanlah ingin menyeram-nyeramkan tapi nak menakut-nakutkan. Menekan-nekan lah ni. Menekan-nekan lah ni. Memang tujuan saya dibawa masuk ke sini untuk menekan-nekan. Menjadi netizen katanya. Okey, 2,000 adalah maksimum. Maksimum, betul. Untuk denda ni. Betul. Perintah khidmat masyarakat ni berapa minimum, berapa maksimumnya? Ada ke ataupun memang dah fix dah 12 jam? Dia tak fix. Dia sehingga 12 jam. Maksimumnya 12 jam. Maksimum 12 jam. 1 jam boleh. Okey. Mungkin kalau Cik Anip pergi mahkamah muka macam baik kan, macam ikhlas. Macam baik. Mengaku kesalahan. Ya, nampak Memang saya macam buang. jujur kat situ. Saya tersinggung dengan perkataan ni. Muka macam baik. Tak cukup baik ke muka saya? Kita belum mengenali lebih kan. Seram. So mungkin mahkamah boleh kenakan 2 jam. Cumanya tempoh yang ditetapkan tu perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. So kalau gagal diselesaikan dalam tempoh 6 bulan, macam-macam alasan kita bagikan, so gagal untuk laksanakan perintah khidmat masyarakat, dia ada pula hukuman yang lain. Ada segi tak laksanakan, ada pula the next. Betul. Gagal dia ingkar kepada perintah mahkamah untuk laksanakan masyarakat. Okey, kami nak viralkan sebenarnya klip ni. Jadi klip ni lah yang akan diviralkan. Percayalah cakap saya. Siapa yang akan dikenakan denda ni, Cik Syahirin? Rakyat Malaysia tolong dengar Dia satu kesalahan kalau memang undang-undang ni tidak siapa yang terlepas daripada undang-undang kalau melakukan kesalahan. So no one is above the law. Yes, itu ayat law. Exactly, amazing. Kuasa kita balonnya jangan kau salah tak salah. Kau salah tak salah. Kita balai cerita. So dalam pelaksanaan untuk perintah masyarakat dan pembuangan sampah kecil ini, kesalahan ini dia memang dah bertanya kenapa akan menekan orang yang B40, M40 dan sebagainya. It's not itu bukan isu utama Cik Anip. Dia perkataan yang sesuai adalah ini adalah satu perjuangan. Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama untuk kita melaksanakan Malaysia ni seperti macam Puan Adora sebut tadi itu sudah bersih. Dan kesalahan ini boleh dikenakan kepada semua rakyat Malaysia dan juga kepada pelancong asing dan juga kepada pekerja asing. Tak ada diskriminasi. Asalkan berlaku di bumi Malaysia. Dan kalau ada evidence dan bukti dan siasatan yang lengkap daripada pihak kami, kita akan buat pendakwaan. So isu yang kena dibangkitkan nanti dia cakap akan ada pilih kasih dan sebagainya. Itu adalah pertimbangan kita. Kami di peringkat penguasaan yang di on the side operation ni kan untuk kan kami dah ada arahan tadbiran yang kami perlu patuhi. Adalah ikut, kita dah akan ikut dan kita akan patuhi. Dan ada bukan isu kita pilih kasih dan sebagainya, tak ada. So, kita akan buat ikut apa yang telah peraturan tetapkan, ada peraturan katakan dan kita akan buat benda itu. Dan daripada benda lain tu kita akan atas siasatan kita lah. So dia nak dikenakan tindakan dan sebagainya. So jangan takutlah. Sebab tu kita cakap undang-undang ni kalau orang yang bersalah dia takut. Betul. Kalau tak takut kau tak buang sampah, kau jangan takut. Betul. Itu je. Macam nampak Roblox lah. Nampak Roblox lah kan. Hekik tarik itu. Benda tu biasa kita buat. Macam ni buat lah, saya tak buat. Tarik laju-laju. Ada tengok waves kan, tengok ada Roblox, ada orang tembak depan. Kita buat slow. Itu biasa lah. Sebab tu benda tu. Ada benda yang sama berlaku kali ni. Dia isu dia bila perkataan-perkataan yang orang keluar cakap apa pun, kenapa kerajaan buat macam ni, kenapa kerajaan ni. No, it's not, bukan kerajaan buat. Sebenarnya tanggungjawab kita. Kerajaan buat ni adalah untuk kita memastikan rakyat Malaysia ni seorang rakyat yang bertanggungjawab untuk dia, bukan dia bertanggungjawab. Kita bagi rakyat ni banyak. So on the depan adalah kebersihan. Macam saya sebut tadi, kita dalam akan menghadapi tahun laut Malaysia tahun depan. So sekarang ada isu sampah yang banyak dan sebagainya. Dan kalau kita tak buat sekarang, bila lagi? Sepatutnya benda ni bukan 1 bulan 1 2006. Awal lagi sepatutnya. Negara luar ni banyak dah kita buat. Dan memang kita nampak ada dia positive impact. Dan kalau kita buat sekarang ni, batu dia kalau ikut proses ni Cik Anip, dia ada orang pun tahu kan Cik Anip tahu Syafiq. Oh, minta maaf. Anip tu adalah bapa. Saya tu nak cakap tu. Okey, dia proses ni kita cakap, kita nak maklumkan kepada orang bahawa apa tanggungjawab dia sekarang ni. Orang tahu kan, contoh bila tepi jalan ada sampah dan dia akan tengok ada orang sapu dan sebagainya kan. So benda tu bukannya sebab ada orang sapu, sepatutnya tak ada orang sapu pun. Patutnya sampah tu tak patut ada berada kat situ pun. Tak perlu pun sampai ada orang yang kita nak assign untuk sapu. Sebab bila tengok contoh kalau sekarang ni berisu banjir kilat dan sebagainya kan. So isu banjir kilat bila dia tengok air tu dah turun, sampah akan berkeliaran ke atas jalan dan sebagainya. So benda tu datang sampah berkeliaran berkeliaran. Seram. Berkeliaran. Bertaburan sampah-sampah. Itu yang kita ada isu. Itu yang kita ada isu longkang tersumbat kan tuan. Ya betul. Kerana sampah juga. Sampah juga. Ada orang lain lah. Orang
So Tuan Din, contohnya kita ni ada kepelbagaian lapisan masyarakat. Macam kita tahu semua rakyat Malaysia boleh dikenakan perintah masyarakat ni. So lapisan masyarakat kita ni, kita ada pelajar sekolah, orang dewasa, orang tua, yang umur ibu-ibu tunggal. Macam mana kita ni nak menjatuhkan, macam ni kita nak variety, kita nak tahu budak sekolah ni boleh dikenakan ke kan. Ya, betul. Netizen mesti fikir budak sekolah dengan orang yang sedang bekerja, mana satu lagi sama penting pula. Okey, soalan yang bagus ni untuk bagi pemahaman kepada semua. Betul. Jaranglah tak bagus soalan Dia kadang-kadang menjadi juga. Kadang-kadang tak menjadi. Tak ada bio apa-apa, tak ada cakap macam tu, tak ada. Kita kata kita soalan. Okey, dia kalau ikut perintah masyarakat ni sebenarnya dah lama dah ada. Okey. Dia kalau dia bawa Jabatan Kebijakan Masyarakat tu, dia pun dah ada dah. Kalau pasal-pasal Jovana tu dah ada dah. Kesalahan masyarakat. Masyarakat ni dia bukan kepada macam untuk kita punya permintaan akta ini atau punya section yang kita buat ini, kesalahan yang kita tetapkan untuk buat apa perkhidmatan masyarakat tu ada 3. Cuci tandas, sapu sampah dan juga mencuci longkang. Tapi kalau di masyarakat di JKM pun, kalau contoh akta Jovana yang pasal Jovana 18 tahun ke bawah, dia pun ada dah membersih kubur dan sebagainya. Dia memang dah ada dah. Kalau you all ingat dulu kes Kiki dulu. Okey. Kiki steering lock tu kan. So dia kena khidmat masyarakat 248 jam. So benda tu memang ada. Tapi benda dah perintah masyarakat ni dah ada. Tapi atas dia yang menentu. Tapi kita ni orang dia petikaikan kita ni buang sampah pun kena khidmat masyarakat. Itu yang petikai sekarang ni. So it's not bukan jenis kesalahan yang kau buat. Kesalahan kau salah. Itu dia stop point dia, kau dah buat salah, kau buang sampah, yang tindakan perlu diambil, bukan sekadar denda yang kau dah sebut tadi. Sebagai tambahan, mahkamah boleh mengenakan hukuman untuk perintah masyarakat. Okey. Untuk dia satu, sebab kita kalau hukum dia contoh macam bayar ni lah kan. Kita bayar saman kan. Kita saman bayar ujung tahun ni baru kita nak bayar. Betul. So ada 80%. Mencari yang persen itu tu. biasa. Norma kita dah biasa dah. Dah tak apa masalah tu, ujung tahun bayar. So yang ni tak. Kau kena denda juga, tapi ketambahan masyarakat supaya menjadi keinsafan kepada orang lain, tak buat seperti apa yang kau buat. Betul. Itu yang kita nak. Kau cakap apa mendera, apa memalukan orang, itu nak buat pemalukan. Kau kena faham satu apa yang kerajaan buat, dia ada tak ada benda yang tak baik, benda yang baik lah, insyaAllah. Okey, saya nak pergi ke arah lebih teknikal sikit lah. Maksudnya macam bila satu kesalahan tu dah berlaku, mungkin dikenal pasti bahawa dia ni buang sampah merata-rata, ada littering tu berlaku. Apa-apa proses yang akan dilalui? Apa SOP-nya? Adora ke? Jardin ke? Saya tak boleh bergebuk kan, dari undang-undang dia cas saya nanti. So kita bagi dia dulu lah. Undang-undang silakan. Puan undang-undang kita. Tapi saya rasa dia sebenarnya lebih pada penguasaan lah. So bila kita dah kenal pasti ada satu perbuatan yang membuang, sebenarnya dia dalam akta disebut 4 perkara. Buang, menempatkan, meninggalkan, mencampak. Okey, buang kita tahu. Menempatkan kita letak. Okey, letak. Tinggal Kita tinggal. minum. Kita mana kita definisi dia banyak. Kita terpaksa buat macam dia baru sebut tu. Ada 4 tu, pasal takut datang dari pertikaian. Aku tak tahu, saya tak tahu sama saya. Okey, yang keempat tadi Campak. Itu mungkin dari kereta. Dari kereta. Ya. Kebanyakan tadi cakap dia lah, yang kenderaan tadi. Kawan saya tadi itulah. Bukan saya. Okey. So bila kita dah kenal pasti kesalahan tu, perbuatan itulah 4 perbuatan tadi. Tapi kita kena ingat, selain daripada 4 perbuatan tu, dia ada juga untuk menyebabkan supaya dibuat 4 perkara tadi tu. Maksudnya contoh saya mak kan dengan anak. Okay. So anak dia yang pegang sampah. Okay. Lepas tu mak dia suruh buang je lah kat situ. Pun charge juga. So kita boleh charge mak dia sebagai menyebabkan supaya dibuang. Macam kalau ada bos cakap kepada pekerja dia, ya, betul. Buang situ, campak situ. Betul. So macam Syaf tadi tanya kan, kalau budak sekolah macam mana, orang dewasa macam mana. So kita akan, siasatan dia akan buat. Kita tengoklah situasi tu macam mana. Kita tak boleh nak kata satu benda tu apply to all, tak boleh. So kita akan scrutinize benda tu. Dia bukan jumpa terus jatuh, tidak kan. Dia ada proses. Dia kalau jumpa terus jatuh tu biasanya cinta pandang pertama. Banyak pick up line awak hari ni. Itu yang kita tanyakan tadi, apa proses itu, apa SOP itu. So bila kita dah jumpa kesalahan tu, mungkin akan ada pengadu. Kita tengok nanti yang itu dia punya strategi, cik dia akan jawab. Tapi yang dari segi perundangannya adalah kita akan ada saksi-saksi dia, siapa yang nampak benda tu berlaku. Lepas strategi dibuat oleh bahagian penguasaan, apa benda step-step dia nanti cik dia explain lah yang tu. Kita akan dapatkan
keizinan daripada Timbalan Pendakwa Raya. Kalau Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati, semua elemen-elemen kesalahan tu nak technical kan. Betul-betul. Kalau Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati, elemen-elemen kesalahan dah dipenuhi, kita boleh charge, kita akan tuduh di mahkamah. Dan kita akan keluarkan ayat see you in court. Gitu. Ayat yang selalu undang-undang suka. Betul. So sebelum Mahkamah dia di bawah janganlah. Mentang-mentang dah cinta pada lama tadi. Okey, sebenarnya kita kalau di bawah Akta 672, sekarang mostly kesalahan-kesalahan kita didengar di Mahkamah Session. Sebab bidang kuasa dia untuk kesalahan 10,000 sehingga 100,000 bidang kuasa adalah di bawah Mahkamah Session. So 10,000 ke bawah bidang kuasanya adalah di bawah Mahkamah Magistrate. Walaupun Mahkamah Session ada bidang kuasa untuk dengar kesalahan yang denda 2,000 tapi kebiasaannya dia akan pergi ke magistrate lah. So nanti kita jumpa kat magistrate lah. Bukan syariah. Syaf tolong. Kalau magistrate tu magistrate lah yang akan buat. Magistrate lah yang akan buat keputusan. Mengenakan hukuman tersebut lah. Cik Syarudin, mungkin SOP yang tadi tu? Okey. Sekiranya suatu kesalahan tu dilakukan. Dia kalau ikut yang strategi tu, kita boleh cakap apa strategi kita. Kita pun ada kaedah-kaedah kita yang tersendiri lah. Kita ada keluar, macam saya sebut awal tadi, kita ada arahan pentadbiran yang kita akan keluarkan kepada kita punya anggota penguatkuasa. So anggota penguatkuasa kita akan melaksanakan seperti apa yang telah ditetapkan dalam arahan pentadbiran tersebut, dan supaya dia tidak menanggari peraturan-peraturan yang sedia ada. Betul, of course lah. Okey, kalau ikut yang ni, kita kalau saya bagi ni yang biasa lah. Kalau kebiasaannya tempat-tempat yang biasa berlakunya adalah di tempat-tempat awam. So macam saya cakap, saya bagi contoh kat Kuala Lumpur ni, kat Taman Merdeka, tempat yang banyak event lah. Dan contoh dekat Shopping Mall yang kat belah luar tu kan. So strategi dia, kita tak boleh nak sebut lah macam mana anggota penguasa saya akan rahsia lah. Kalau tahu nanti Apian ni dah kenal muka saya, saya tak boleh nak saman dia lah. Ini Cik Dan tadi ni, kau jangan buat jangan gambar sampah. Faham. So ada kaedah-kaedah yang kita lah akan laksanakan. Dan juga satu itu yang the first handnya kita pelaksanaan untuk arahan pentadbiran kita. Yang kedua adalah melalui kita punya sumber-sumber secondary, contoh macam CCTV dan juga apa daripada video-video yang di-upload di medsos dan sebagainya. So kita boleh jadikan dia sebagai asas. Boleh juga, insya-Allah. Cuma ada beberapa kaedah yang kita akan laksanakan dari segi proses siasatan tu jadi panjang lah. So dia panjang sikit, dan kita buat pembuktian tu perlu dibuktikan sehingga dia bersalah, yang kita membuktikan yang dia laksanakan kesalahan tersebut lah. So proses tu itu di peringkat penguatkuasaan kami lah. Kami dah sediakan beberapa TOR ataupun garis panduan bagaimana untuk pelaksanaan itu, dan kita juga ada mendapatkan dari segi garis panduan daripada agensi-agensi lain, di polis, custom dan sebagainya lah. Itu di internal kami lah. Tapi kalau ikut kebiasaannya, jangan buang sampah di mana anda sentiasa diperhatikan. Itu je wording yang saya boleh cakap. Tuan-tuan ada mata-mata tuan-tuan. Jangan cakap apa benda yang tak nampak, tak apa, tak ada. No, jangan cakap tu. Kita macam buat dosa juga lah. Allah nampak lah. Betul. Kebersihan dia juga adalah tuntutan. Kan? Ada tuntutan dalam Islam kita. Dia ke akhirat nanti akan disambung. Sampai viral sekarang kan. Betul. So benda tu insya-Allah lah. Saya rasa kalau dengan adanya kemajuan teknologi dan sebagainya, AI dan sebagainya, sebenarnya sedikit membantu kami lah di peringkat untuk penguasaan lah. So memudahkan kami. Cuma proses dia akan jadi panjang sikit lah. Beban pembuktian tu akan jadi panjang, dan kita nak bagi the secondary punya bukti. So don't worry lah. Saya mengharapkan satu lah. So anda kalau berada kat mana-mana pun, kena beranggapan Blue Corp ada di mana-mana. Siapa orang dia, you all jangan tahu tanya siapa. Kita ada semua-semua yang kita boleh dapatkan. Kita faham lah nanti dia ada beban pembuktian lah, dia kena ada siasatan dan sebagainya, ada dakwaan dan sebagainya. Tapi apabila hukuman dah dijatuhkan, difahamkan nanti ada kena pakai vest untuk perintah khidmat masyarakat tu. Ini sangat menarik juga, sebab nanti kadang-kadang tiba-tiba kita nampak, yelah start daripada tahun depan dah ada nampak orang pakai vest. Ramai bersepah pula. Dah kenapa kan? Perlu sehingga perlu pakai vest untuk perintah khidmat masyarakat ni? Rasa memang perlu, sebab macam yang Cik dia cakap, perintah khidmat masyarakat ni bukan benda baru. Dia memang dah sedia ada. Memang dah dibuat pun sebelum ni oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan yang diamalkan sekarang ni pun memang diorang pakai vest. Cumanya vest diorang kalau tak silap saya warna oranye ataupun merah. Tapi untuk kita lebih dekat dengan alam sekitar, kebersihan, vest kita warna lain sikit lah. Warna hijau. Hijau warna daun lah. Nasib tak buat warna tanah. Ada tanah. Ingat kita ke tanah nanti. Kaki dalam. Okey, faham. Kita nak cerita pasal bersih je, tak sampai ke tanah lagi. Okey, faham. So bagi kami di Blue Corp, di kementerian, di jabatan, tak ada benda tu, bukanlah
sesuatu yang baru yang masyarakat melompat-lompat lah bila dengar. Tak perlu sebab benda tu Tidak memang rasa sedia ada. dia memalukan hanya kerana kesalahan littering? Sampai kena pakai vest, orang nampak. Saya jadi netizen ni bukan saya. Yelah, betul lah. Saya harap saya tidak lah nanti ya. Betul. Memang benda tu ada terlintas. Tapi bagi saya tidaklah sampai terlalu memalukan. Kita bukan suruh buat aksi yang tak senonoh pun kan. Elok kita bagi vest cantik. Warna hijau kan. Ya. Mungkin bila dah pakai vest tu, so bila orang lain nampak, dia pun rasa aku tak ada di salah seorang. Betul. Pakai vest tu. Nak timbulkan sikit kita satu yang Cik Padua sebut tadi lah. Dia pakai vest ni bukan isu dia adalah untuk kita memberi kesedaran kepada orang ramai. Kita nanti adalah kita akan melaksanakan operasi dan sebagainya bersama agensi yang strategik kita, contoh macam PBT dan juga immigration dan sebagainya. Dia isu pakai vest ni saya faham lah macam sebagai Cik Anis sebagai netizen contoh mempertikaikan apa yang kita buat kan. Sebab satu benda yang perlu kita tahu kenapa kita pakai vest tu, satu sebenarnya untuk mudahkan kami kawalan sebenarnya dalam kos yang nampaklah bersalah ni dah buat kesalahan, kita nak akan cuci longkang. Masuk cuci longkang tu nanti kita nak tahulah ini orang nak membezakan orang. Kalau membezakan orang buat salah tu dari atas diri sendiri lah. Aku berjanji dah kalau pakai vest tu aku berjanji aku takkan buat lagi. Aku menyesal pakai ni. Sampai cuci longkang tu nampak vest. Faham. Tu isu dia bukan isu kita nak memalukan dia tak ada timbul langsung kita punya intention untuk buat perkara tersebut. Sebab benda tu adalah satu perkara yang kita rasa ada keperluan untuk kita buat supaya kita benar-benar pasti orang-orang yang buat kesalahan. Apabila orang yang luar ni nampak kenapa pakai vest, kita akan ada letak signboard dan sebagainya kan. Benda ni ini yang mau sampah. So orang tahu aku tak nak buat. Kalau aku buat ni kan aku bukan macam ni. Ada something benda tu memberikan keisafan, bagi gambaran kepada orang bahawa bukan kes-kes lain yang kes buang sampah yang kecil tu pun boleh kenakan simpan masyarakat. Itu menyatakan keseriusan kerajaan ni bukan sebab nak bagi malukan dia. Nak cakap dia tanggungjawab untuk tidak buang sampah di jalan awam, tempat awam ni sepatutnya tak ada macam saya sebut tadi lah. Tidak berlaku pun. Tak berlaku. Patutnya tak ada pekerja pun yang bersihkan sampah tu. Ini sampai nak kena denda pakai vest semua kita bagi peringatan. Kita nak jadikan Sembang Sampai Bersih ni sebuah podcast yang padat lah. Maksudnya orang tengok pun orang akan dapat info sambil santai jugalah kan. Tapi sebenarnya diam tak diam kita pun dah nak ujung-ujung sikit dah ni. Sikit lah soalan cepu mas saya kepada berdua dan juga bertiga lah. Syafiq pun kena juga habis rasa macam kejap nanti tengok balik dia lama sebenarnya. Puan Adora, apa yang rakyat Malaysia perlu aware, tahu 1 hari bulan nanti ni berkenaan dengan pindaan RUU ni juga. Pindaan lah betul lah ayat tu pindaan juga dan juga pindaan akta ni. Apa yang rakyat Malaysia perlu aware sekali berkenaan dengan perkara ni? Saya rasa yang paling perlu ingat mulai 1 Januari jangan buang sampah merata-rata. Sekecil mana pun jangan. Kalau tak nanti kita jumpa kat mahkamah. Start je bunyi bunga api tu bom. Terus beringat. Ini kaki tak bunga api ni. Janganlah sebab yalah, patutnya lepas ni pun jangan buang sampah merata-rata lah. Cuma pada 1 Januari boleh dikenakan denda dan juga hukuman. Boleh kena perintah khidmat masyarakat. Pakai vest tadi. Cik Syarudin. Apa pun yang kita buat satu perkara lah pindaan. Saya nak menerangkan kembali lah dari segi untuk kenapa pindaan ini dibuat. Kena faham satu, apa yang kerajaan buat ini untuk yang melalui Expo Corp ini, pindaan yang kita buat ini adalah bukan semata-mata kita nampak melihatkan benda ni semakin menjadi perkara ni seperti tak berlaku macam sebut tadi, tak berlaku. So pindaan ini dibuat atas dasar untuk memastikan rakyat Malaysia ni sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab kepada negara kita. Dan macam Cik Hanif sebut tadi, dalam tahun Malaysia ni kita risau tahun Malaysia orang nak datang nak turun berapa juta yang dijangkaan akan yang akan datang. Apa yang dia persepsi orang turun kapal terbang tu keluar airport tu kalau tengok sampah tu, persepsi tu akan buruk pada kita lah. Contoh kalau orang kampung ni Cik Hanif kan, kalau nak tahu orang tu bersih tak bersih, kita tengok tandas dulu. Betul. Sebab tu orang kampung tu, sebab tu kalau contoh orang Melaka pun sama. Sebab tu orang Melaka ni kalau dia bersihkan rumah dia, kita tengok laman dia dulu. Dia akan bersihkan laman dulu. Laman mana kata tengok cantik, bersih semua orang ni. Dalam tu tukang lah. Tapi sebenarnya dia persepsi orang pertama tu akan perception orang tu kepada kita lah. Itu benda yang sama bukan kita nak buat ni benda ni. So bila orang bukan pelancong dia, mana kita ni macam kita pun bercuti juga. Kita ni nak pergi ke Port Dickson, nak pergi ke Johor, ke Kuantan, nak berjalan. Dan kita nak nampakkan keadaan tu dalam keadaan yang proper, yang bersih. Dan kita tak mata kita, ya Allah sampah ni penuhnya sampah. Betul. Kita mata pun tak sempat memandang. Dia sebab kami ni kerja dalam bilik sampah, sebab tu tak tengok sampah benda-benda yang tergabung. Sakit mata. Sakit mata. Netizen pun jadi mata macam kami juga. So membantu kita lah. Dia satu, saya minta netizen faham. Pindaan akta ni
memang tak ada pun niat dan intention untuk mengenakan, nak menekan rakyat bawah. No, it's not, tak ada langsung intention itu. Sekarang ni kita rasa ada keperluan untuk bidang akta yang dibuat supaya keadaan ini tidak berterusan. Generasi yang akan datang ni, saya takut benda ni akan, kos dia bukan untuk pembersihan ni bukan rendah, dia tinggi. Kerajaan menampung bilion ringgit untuk kita uruskan sampah daripada rumah, daripada jalan ni sampai ke tempat perlubusan. So kalau you all tahu punya kos tu, ya Allah takut tengok bagaimana dengan boleh bina sekolah, boleh bina masjid dan sebagainya dengan duit yang apa kita bersih, dan benda tu datang pada kita. Sampah tu kita yang buat. So kalau contoh ada 32 juta rakyat Malaysia, sebahagian yang buang sampah macam apa yang kita buat sekarang ni, something wrong lah. So saya minta pesan, saya minta netizen faham dengan apa yang kerajaan buat ini atau melalui Blue Corp, kita akan cuba untuk memastikan tuan-tuan faham hasrat kita ni bukan untuk jatuhkan hukum dan memberikan tekanan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tapi memang niat kami untuk memastikan kita ni, rakyat ni sebagai, macam saya sebut tadi, saya suka sebut nama perjuangan, Cik Anip. Nak benda perjuangan ni, dia punya end of the story, dia mesti nak menang. Kemenangan. So perjuangan kita ni, kita dah bermula sekarang dengan pindah akta, kita dah mula perjuangan. So perjuangan ni akan bermula-mula sehingga ke akhirnya. Dan ke akhirnya kita akan dapat lahirkan ataupun menjadikan Malaysia ni semua negara bersih, indah dan sejahtera. Itu je soul untuk perjuangan. Sebab tu saya suka sebut nama perjuangan. Kita sama-sama berjuang lah. InsyaAllah. Perjuangan kita akan bermula bersama-sama nanti ni. Saya akan jadi mantau-mantau tadi tu. Okey, Syafiq kita nak tutup ni, Syafiq. Silakan Syafiq. So saya bagi teknikal sikit lah. Teknikal sikit. So kita pun dah tahu dah, setiap masyarakat Malaysia ni dia produce sampah. Yang masuk dekat tapak pelupusan ni sahaja, seorang tu kita produce dalam 1.17 kilogram. 1.17 kilogram. Oh ya? Ya. 1.17 kilogram. Lepas ni kena timbang So yang tu yang masuk ke tapak pelupusan. Yang kita kata duk yang rata-rata campak, diletakkan. Itu semua tu kita tak tahu. Kita tak baca nak berapa. So kita nak bagi tahu lah, kalau kita nak masuk Singapura, tak boleh makan chewing gum. Dan tu kita takut. So kita nak pastikan this environment, bila ada orang luar datang ataupun masyarakat dalam kita sendiri tahu yang kalau nak duduk kat Malaysia, kita kena pastikan kita berada dalam satu peraturan untuk memastikan kita hidup dalam sejahtera. Which is salah satu sampah lah. Dek, semua orang ingat kalau buang sampah tu disappear. Tak dek. Tak dek. Sama ada dia duduk dekat belakang rumah, tepi rumah, ataupun dekat sekitar kita. So macam awak tahu pemikiran saya ni? Ingat buang sampah je, hilang sampah tu. Sebab saya ingat macam orang ni, dia tahu setiap benda yang kita beli, dia akan jadi sampah end up. So kita kena pastikan benda ni kita kena jaga daripada dia start dibuat sampailah dia dispose. Dia ada dia punya aliran tu. So jangan ingat bila dia start dia hilang macam tu saja. Tak, dia masih ada kat muka bumi. Tapi kalau macam tu kan biasanya kita buang je, dia zop hilang. Yang tu macam belum lagi belum sampai macam kenangan pahit kita. Allah, kena pula. Kita buang, kita hilang. Okey. Tuan-tuan simpan dulu, tuan-tuan puan-puan simpan dulu banyak kata-kata azimat kita ni. Sebab ni baru episod pertama kita di Sembang Sampai Bersih. Terima kasih banyak Puan Adora, Cik Syarudin. Selamat bertugas dan juga selamat mendidik lah. Saya percaya. Ingat tuan-tuan, sebab sekarang ni kan tengah viral isu influencer lawan doktor lah, pendidikan dan sebagainya. Tak kisahlah awak belajar sampai mana sekalipun, SPM sampai mana ke. Kalau yang penting adab tu, dan adab menuntut kita supaya buang sampah jangan merata-rata. Okey, anda boleh saksikan episod penuh ini di YouTube SW Corp. Juga boleh dengarkan di Spotify dan juga saksikan klip-klip pendek yang akan kami viralkan ini di semua platform media sosial SW Corp. Sembang Sampai Bersih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Buang cerita, buang stigma, kita sembang sampai bersih sama-sama. Dari tong sampah ke kisah hidup, ini suara rakyat. Jangan skip, jangan tutup. Sembang sampai bersih, bersih hari ini, lestari esok. Jom sembang.